Kau berilah kekuatan untuk aku melalui dugaanmu ini, ya Allah. Kau berilah petunjuk buat suamiku agar beliau kembali ke pangkal jalan. Ya Allah, kau tabahkan hati kami suami isteri dan melalui dugaanmu ini, ya Allah. Aku redha dengan dugaanmu ini, ya Allah. Lambat. Cepatlah fikir macam tu. Betul. Ya. Yes. Adik. Fikir, aku tengah haus ni. Menang pun tak bagi. Ikut aku Kan betul. Okey. Tak apa. Biasalah nak main tu. Sayang, sini. Kita keluar. Naik sini. Kita jalan-jalan. Masuklah. Aku tak kunci pun. Hati Melisi. Fred, mak tak dapat ofis bulan ni kenapa, Fred? Mana? Mana ada akak tu? Sini. Ya. Pergi, mas sini. Dengar cakap abang, mas sini. Tak ada orang kat sana. Ya Allah. Woi. Masya Allah. Apa kau buat ni, Farid? 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 Sudah tak sedar ni, Farid? Kau tengok bini kau ni. Kau tengok. Kau ni kan, buka pintu pun lambat. Orang tengah lapar ni. Mana nasi ni? Ni lauk semalam, bang. Ini pada semalam, ha? Ni. Kau makan. Bagi kat aku. Ha? Aku tak nak judi ni. Kau nyuruh kat aku, ha? Ha? Oh, ini je duit ada, ha? Tak jadi bini aku. Apakah dosa aku, ya Allah? Segala kesilapan aku, segala perbuatan aku, tapi setiapmu, ya Allah. Aku tak terima aku nak bunuh dia. Nun. Tapi kaitan telah menghadapi diri ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Semoga roh isteri aku tenang di sana. Kalau diberi peluang, aku takkan melakukan perbuatan ini, ya Allah. Apakah dosaku, ya Allah? Allah, aku bertaubat. Aku dah kembali kepada jalan.